Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita teruskan lagi perbincangan ataupun sharing session ini, perkongsian ini, iaitu berkenaan dengan nasihat seorang ayah kepada anak-anak dia. Kali ini yang ke-22, jangan memencilkan diri dari masyarakat. Kadang kita cenderung kan untuk menyendiri kan, tapi sebenarnya tak boleh kan. Dalam kisah Nabi Musa telah berlaku satu peristiwa yang bahaya sebenarnya dalam umat, secara umat. Ketika lepas dia selamat daripada Firaun tu, dia pergi ke Bukit Tursina kan untuk menerima wahyu lah kan, 40 hari kan. Dia tinggalkan kaum dia lah sampai dia mendapat teguran daripada Allah SWT kan. Tapi dia, pasal dia ni nak sangat berjumpa Allah dan juga mendapat wahyu dan mendapat kitab yang kan, kitab suci tu, dia pergi ke sana dan selama 40 hari dia naik ke Bukit Tursina tu. Dalam masa 40 hari itulah Samiri ambil kesempatan. Walaupun di sana ada Nabi Harun, adiknya ada di situ, tapi Samiri berjaya memperdaya kaumnya untuk menyembah patung anak lembu kan, dibuat daripada emas ya. Jadi hanya 40 hari ini, Nabi ada lagi kat situ kan, tapi boleh Samiri menyesatkan mereka sehingga mereka menyembah anak lembu lah, patung anak lembu. Jadi apabila Nabi Musa balik selepas 40 hari itu, dia terkejut, dia marah sangat, dia pergi halau Samiri dan musnahkan patung anak lembu tadilah kan. Jadi pemencilan diri bahaya sebenarnya. Jadi perlu kita sentiasa bersama dengan masyarakat, membangunkan jaringan sosial dalam masyarakat, memahami keperluan dan masalah mereka, perkongsian sumber dan keterampilan ya. Ini adalah sediantara. Kemudian meningkatkan kesejahteraan emosi masyarakat, mencetuskan perubahan positif dalam masyarakat ya. Jadi itulah dianya ya, Rasulullah sentiasa bersama dengan masyarakat ya. Tidak mencilkan diri, dia tak buat istana, tak buat rumah tempat yang eksklusif. Begitu juga sahabat-sahabat yang rapat dengan dia. Umar bin Khattab pun macam tu. Bahkan dia tiap malam meronda melihat sendiri rakyatnya ketika dia menjadi khalifah ya. Abdullah bin Mas'ud begitu juga ya. Dia ini seorang sahabat Rasulullah yang terawal memeluk Islam, dan beliau terkenal dengan pengetahuan yang mendalam tentang Quran dan hadis lah. Dan semasa di Mekah ni dia senantiasa bahkan orang yang paling awal membacakan Al-Quran di khalayak ramai kan, walaupun kadang-kadang dia dihentam lah kan, dihentam. Dan dia ni adalah orang yang mahir tentang hukum hakam dan sentiasa mengajar orang lah ketika di Madinah. Dan ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, dia telah menghantar Abdullah bin Mas'ud ke Kufah untuk mengajarkan Islam. Dan di sana dia terus mengajarlah kan. Dia tidak, walaupun dah tua, tak pergi menyendiri, tapi dia terus menghabiskan masa untuk mengajarkan Islam ya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.